Lepas tu jadi manager. Sound dia semua I jaga tau. Jaga dia masa sound I jaga sound system dia buat show semua I jaga. Daripada tak tahu sampai I tahu. So I pergi first kali show, first jadi manager, pergi Kuantan buat show. Dia cakap, bang, takut ni. Bang, nanti Datuk AC punya, Datuk AC punya ni mic kena ni. Dia marah. Saya tahulah kerja saya. Dia cakap kan, tak payah ajar-ajar. Menangis kita. Lari belakang. Kita nak, tak nak jadi manager. Dia nak marah. Cakap kan, kan I dah ajar you. Mic I macam mana? You nak sharp, lepas tu you nak reverb. You cakap dengan dia direct. You pergi balik dengan dia. Kalau dia tak nak buat, I tak naik. Too pretty to handle. Too pretty to handle. Terima kasih masih lagi setia bersama kami di Too Pretty to Handle bersama dengan guest kita semua pretty handle pula. Yang seorang tu pretty yang ni handle. Ni handle the prettier. Yeah, bersama dengan Aku motor RZ. break dulu. Estika Medispa, ya, jangan lupa tu, dan juga bersama dengan Telekong Tea, dan juga ni host kita hari ni. Adakah anda akan buat tiap minggu, Cik Muhammad Saleh? Depends. Depends. Seronok tak jadi host? Tengok nanti dia orang komen macam mana. Kalau dia orang kata okey, kira. Tapi saya tak tahu apa saya buat hari ni. Sebenarnya saya main langgar je. Okey, sebenarnya saya pun langgar je sebab kita punya guest pun Datuk dengan Datin ni pun dia seronok bercerita. Kita pun seronok mendengar. Itu yang bestnya podcast ni. Okey, tapi itulah Telekong Tea ni hadiah paling sempurna nak bagi tahu, nak ingatkan. Hari ni kita cerita-cerita juga, kita nak cerita pasal banyak tadi soalan-soalan semua tak keluar kan Datuk. Antara yang patutnya soalannya nasihat okey bukan. Banyaklah pasal Dia kalau keluar ni tadi mungkin pukul 7 kot. Jadi kita lupa kan, mungkin kita buat part 2 lah. Kita cerita pasal segmen ketiga ni. Okey, untuk segmen ketiga ni soalan killer kita lah biasa. Is it Datin too pretty to handle, Datuk? Alamak. Yes. First jumpa dia masa bagi Panadol tu. Wah, okey. Tak boleh dipertikaikan lah. Apa saya nak pertikaikan? Memang dia Miss Malaysia, dia sebagainya. Memang dia ada benda tu memang ada kat dia lah. Hanya bagi saya pun tidak pernah menganggap boleh berpanjangan sebab sepikir dia lawa, kita ni orang biasa je. Kata macam tu juga? Ya. Awak isi Mizan. Si Mizan nama, rupa Cina. Chinese look okey lah tu. Macam contohnya macam Shark Fin Soup dengan Mandi Rice. Mandi, okey. Lain. Mana dia macam Mandi Rice dengan Shark Fin Soup, mana je Cina kan. Dapat nasi kandar ke apa, aku tak tahu lah. Dapat ojak buah. So memang for me she was very beautiful. And then dia orang gelak, malu. Kenapa malu Emil? and dan lagi cantik kan dia bila kena ada perangai dia. Perangai dia. Perangai apa tu? Okey, biasalah orang akan cakap beauty tu tak benar. Sebenarnya dua-dua penting. Kalau perangai elok tapi kita kena Assalamualaikum. Aku nak layan je. Tak tahu nak salam ke nak high five. Macam mana nak salam? Bukan, that's a real thing. It's a real thing. Love at the first sight. Love is blind. Aku nak tengok hijau datang kamu sini. Kamu itu lebih pada bukan sayang dah kesian. Maksudnya macam itulah. Maksudnya itulah kelebihannya. Macam Alhamdulillah dengan perwatakan, sifat dan sikap dia pun bagus. Kan? So tak sangka dia macam tu. And then bila tak sangka, sebelum ni sangka ingat apa? Yelah dengan dulu kan seksi. Itu boyfriend ramai kan seksi lah. Okay, kita selain. Okay. Saya very OCD. Kebersihan. Yes. Saya dekat rumah sangat OCD. Saya tak boleh tak berhenti mop ngelap. tak boleh ada habuk, Tak tak boleh ni. Wow. Tak boleh. Rumah saya sentiasa wangi. Wow. So, every corner saya ada perfume. Tanya dia. Yep. Sampai Saya pernah anak-anak tengok perfume awak ada beratus Ya. botol. Betul. saya, Itu memang saya betul. suka benda wangi. Nasib baik Even orang though letak dapur pun perfume saya ada tadi benda duk ni. kawal. Ada tu. Ada kemenyan ni. Ya. Kalau kita Sampai my collection. daughter Fia kalau keluar dia mesti cakap, "Mami, you mesti beli kat I perfume." Sebab saya suka benda wangi. Dan dia patutlah Candle tu jangan cakap lah. and then saya pula tak suka kotor. Sama. Saya suka mandi. Oh ya? Yes, tanya. Satu hari berapa kali mandi? Satu hari 4 kali mandi. Serius lah, ni dah Yeah. pukul berapa ni? Awak tak mandi lagi? Dia balik. Bayangkan kalau dia live MLM balik dia mandi. Malam? Mandi. Orang kata mandi malam pun tak elok. Tak dia lah. Elok je aku sampai sekarang. Bila cakap, kita Tak ada sakit urat. Mandi. Okey. Ya. So macam Datin, apa rutin Datin setiap hari Datin? Pagi mungkin dari segi nak kata nak menjaga kecantikan
Orang kata daripada dulu sampai sekarang maintain kan. Apa yang Datin buat Datin? Saya tak pernah seumur hidup minum coffee, tea, Milo. Air panas tak pernah minum. Tak pernah. Saya minum air plain water sahaja. Seumur hidup. Kenapa kalau minum kopi jadi apa? Tak pernah. Tak Try. suka. Minum kopi pernah. Hari tu, Pening? Macam pening macam nak pening. Oh, pengsan Sebab lah. macam anak-anak kena. bagi kan air-air yang sekarang ni ada bubble-bubble tu. try. Kan ada. Bubble Mami tea. try lah sikit. Mami ni try lah sikit. Oh, pening. Jus boleh? Jus boleh. Oh, tea, kopi kat rumah adalah untuk tetamu Ada je. untuk dia je. Oh, awak minum Untuk kopi? tetamu lah. Itu Spare. since Jarang bila juga. tu? Daripada kecil. Dia kecil. Dia kecil. Maksudnya Itu bila kadang-kadang bila orang datang rumah, I jadi macam panik bila orang nak buat teh. Sebab I tak tahu rasa rasa dia. teh. Oh. Tak tahu rasa. Tak I tahu rasa see. teh, tak tahu rasa kopi. Dia lah rasa. Oh. Tak pernah seumur hidup. Wow. Saya minum air kosong je. Kalau saya minum, tak boleh. Even though fruit juice pun tak puas. Saya mesti nak air kosong. Tepi katil saya mesti ada air. Oh. Air kosong. Bagus buah pinggang dah ni. Itu memang. Tak ada penapisan Ya, lah. Maksudnya bertapir-tapir kan. Wow, baguslah. Baru tahu aku. Tak, baru tahu. Kamu kawan berapa tahun dah. Dan every morning, setiap pagi saya akan blend celery. Okay. Okay, awak buat celery tu. Celery juice. Yang pure. Minum Saya untuk akan buat sebelum kita breakfast apa-apa. Bangun tidur je. Every day? Every day saya bagi dia. Untuk apa tu? Untuk apa? Untuk jaga apa? Celery is good for 1001 macam Penyakit. kebaikan. Kalau kunyah makan? Boleh? No. Suka? No. Tapi lagi bagus you blend. Tapi blend jangan campur air. You kena beli Kalau slow makan ni juicer. orang ingat Arnab. Slow juicer yang dia perah betul-betul air tu. Oh, dah lama Apalah dah makan rabbit ni. makan kamu bertudung. Lama. Punya kamu. Lama dah. Cakap. Lama dah. Siapa ajar tu? Oprah. Kita belajar mula tengok Merda buat. Kami sama adik-beradik. Memang celery juice tak pernah lekang lah. Ya, Imelda bagi aku hadiah lu bekas jus tu. Patutlah kamu suka Ya. benda fresh Merda je. kuat buat all organic ni. Oh, jaga kecantikan, semua benda, jaga kesihatan. Yelah sebab bila kita tahu because my family macam arwah nenek, arwah mak semua ada cancer kan. So Oh, I takut sebab benda tu jin tau dalam badan. So prevent lah dari sekarang. Arwah nenek meninggal pun pasal cancer. Mak pun Apa, kanser apa? my mum thyroid. Thyroid. My grandmother cancer dekat tepi pinggul dia. Oh, Tak tahu cancer apa. maknanya jaga makan lah. Jaga. Pada muda. Dari segi skincare pula macam mana? Datin ada rutin ke? Yes. I cakap I very particular. I particular. Dia dengan my son. Oh, Sama. Damien. Hoi, Damien Pakai teruk. sunblock semua. Ya. Damien is full set. Damien full set. Skincare dia full set. Dia umur berapa dia pandai jaga Daripada dia kecantikan? start umur 12 tahun. Dia ikut bongok dia. Wow. Dia siapa ajar kamu tak terkejut lah Sebab dia tengok kita kot. Sebab I memang hidup macam tu. And then I tanya dia, I suka make up. I suka make up. Kadang-kadang sampai dia cakap, you tak penat ke make up hari? Nak keluar depan ni je tak payah. Mesti nak make up. Dah biasa. Pernah keluar tak make up? Tak pernah. Main pickleball make up? Make up. Tu saya cakap Tak nanti penat, muka. Tak adalah make up tebal. Ayolah, tapi mesti tapi kena ada. ada bedak ke apa ke. Oh, rajin. Dia Rajin. Memang sebab mak dia Hari-hari dah train. pakai mask. Hari-hari. Hari-hari pakai mask. Hari-hari pakai mask. Oh, wow. Buat sendirilah. Si pakaikan dia mask I juga. buatkan untuk dia. Okay, Saya tengok dia orang pakai mask. dia ikut apa yang saya buat. Hari-hari saya akan bagi dia vitamin. Oh, makan suplemen. Suplemen adalah dalam total about 12. Tak tahu apa dia bagi. Kalau Jenis. kata tikun tak makan. Sayangnya Kak Ya. Emil. Percaya. Ya, saya bagi dia. Pagi dia minum celery juice dulu. Okay. Lepas tu lepas dah celery juice, saya cakap dia jangan breakfast. Kita orang tak breakfast tau everyday. Bertahun-tahun. Tak ada breakfast. Nasi lemak. Tak ada. Tak ada. Oh, teh canai. Tapi Oh, tak. gemuk lah juga. Tak, tapi isu dia. Saya dulu everyday rutin saya lari. Everyday Yeah. pagi Kita akan tak lari pernah sejam ke breakfast. sejam Kita setengah. tak ada breakfast Run, time. Makan pukul berapa? Sona 15 minit. Lunch pergi pukul 2. office. Sekali. Everyday. Oh. Saya sekarang dah tak. Sebab sekarang Sebab ni kita dah main minum kebor. suplemen. Bila kita minum suplemen, kita kenyang. Ya. Air tu 500 ml, 2 bekas. Protein tu ke? Shake? Bukan. Jadi shake je tu. Shake juga. Pagi, petang, malam. Dah Kita lama banyak dah? makan suplemen. Oh, Saya suplemen satu bakul. Dah. So saya akan susul, letak semua. Itu dia kadang-kadang dia selalu buat lawak. You ni kalau you bunuh I pun tak tahu. I main telan je apa you bagi. Memang tak check Semua I bagi. Semua macam-macam pil. Memang dan pil tu bila awak makan rutin habis dan beli lagi. Beli Ya, lagi, repeat. Berpuluh tahun.
berpuluh tahun. Ya. Yang Nanti sama. off record tanyalah brand apa. Boleh. Sebab tak kalau dia duta. Kamu bos sekarang nak tukar tak ada rupa jadi macam ni. Cuma nak rambut Aku tak larat lah. Anda Tapi pergi saya medis beli spa tapi juga. tak makan. Kena, Syirah. Kena. Kena. Oh, Macam tu. wow. Okey, selain pada air memang suplemen, makan pukul 2 tengah hari dan makan tak ada pantang lah apa-apa semua. Kadang kita selalunya rutinnya makan sekali sehari je. Sekali sehari. Malam tak ni balik tak makan. Tak. Sebab kita Ini minum macam suplemen. ini macam pagi ni tak makan sekarang ni lepas ni kamu makan. Malam kan Oh. minum suplemen lah. Dah kenyang minum suplemen. Okey. Tak pernah ada breakfast time live in life. Kalau kau jom makan apa semua Kalau orang ajak pagi-pagi kan, macam-macam alasan kita orang bagi. Orang kita orang tak pergi. sebenarnya Kecuali duduk hotel, terasa dia makan buffet pagi asal saja. American breakfast, yes. Biasalah Melayu terasa dia masak. Anak-anak pun sama tak breakfast. Ya. Tak pernah breakfast. Oh, because orang kata breakfast is like a king. Betul. Tapi kita orang tak nak ikut tukar je. minum suplemen je. Oh, suplemen Nanti ada ni pergi ke gym. spa ke Pergi. untuk Buat facial. buat. Facial I suka ada treatment paling suka is haifu. iPhone, Suka haifu. Lepas tu I suka apa tu? Alamak, PRP. PRP. Oh. PRP tu dia kena ambil darah. Ambil darah, cucuk balik tu kan. Cucuk balik. Untuk apa Ni tu? semua dia tahu. Ni semua memang expert. Kulit dia lawa. Dia macam kalau 50 lebih kita dah pos terbuka lah apa kan. Dia masih lagi macam tu lah aku rasa. Aku pakai Ya ke? spek ni. Ha. Ya ke? Dia macam masih lagi kulit 20-an. Maybe air putih kot. Itulah Because putih tak je. minum air ni kan. Yelah benda-benda yang Air membuatkan kosong kita kan. haggard kan. Macam saya lebih minum air wuduk. Awak dah harga sangat ni. Awak tak buang. Awak ni. Dia punya healthy life dia tak tahu. Semua saya feed dia. Ya. Tapi saya kuat bersukan. Saya tapi dia gila, kuat saya gila bersukan. games. Awak kuat bersukan. Awak pun sekarang bersukan. ni- Awak pun suka Dah, bersukan. sekarang ni. Ni dia Dulu lagi sekolah tua tak daripada ada. Tak ada. Dulu tak ada. Sekarang dah kita orang dah gila pickleball lah. Oh, okey main Pickleball tu pickleball. bukan untuk kita nak Dia punya sweat tu peluh dia best. kita nak healthy je, nak Dah bersihat. masuk tournament ni. Ya. Dia aktif lah. Sabtu ni tournament, minggu depan Before that- tournament, lagi 3 tournament. Masa muda sports apa? Saya memang ya. wakil negeri banyak. Saya memang mata tertentu dulu. Saya 5 game wakil negeri. Badminton, tenis, takraw, volleyball, Banyak kriket. sukan. Kriket. Jangan tipu aku ni. Ya betul. Ya, ya, Betul, betul betul. je. Okey. Okey. Banyak ni. Saya Ni memang apa? wakil negeri. Boxing. Saya boxing Dia kat juara ni. Tak tertentu dulu boxing. Ya. Dia sport semua dia. Dia suka sport. Suka sport. Patut boleh menari sok-sok laju otak dia. Anak-anak macam mana? Anak-anak sport juga ke? Ada? Sports E-sport. game. E-sport. E-sport. Okey. Jadi okey. urut-urut. Kita buat. Urut. Tengok Masa-masa- malam apa? Khamis, malam Okey, Jumaat. sekian terima kasih. Bekam-bekam mana orang buat-buat. Oh tak pernah, aku tak. takut. Oh, Kita orang takut. Takut benda Takut tu lekat tengok tu benda macam tu belalang macam tengok badan aku. Tak cantik. Dia macam Aku takut benda tu tak hilang. macam seksa rasa. Lebat. Dia macam bal-bal. Dia sakit. Awak rasa sakit. Awak ingat. Tapi Kita tak orang nak buat. suka spa massage, Ice cream reflexology. head spa. Kita suka benda-benda yang macam relax, Relaxing, cantik, Awak pun nak naik bersih. sendiri katanya. Buat apa Bayar sendiri orang, tahu-tahu bayar kan. orang biarkan kau buat apa. Balik bergulung tangan sini. Pernah. Mana tangan kanan? Nak sini tangan kanan. Tak tahu mana sini tangan kanan. Oh, yang prak-prak-prak. Oh. Takut. Kena dulu. Ya Allah Akbar. Tak nak lah. Rasa lari jantung. Dan kita orang makan ikut kita punya blood. Oh, kan buat meat, kajian lah. Kita makan Ya. ikut tu. Oh, that means Datin dengan Datuk dia buat. Kalau dia tahu darah O, dia mana O sesuai. kan bagus Senang meat. je. Kita So nak kita tak meat. makan kita makan meat selalu. Sebab bila kita makan meat darah daging tu akan repair organ kita dalam badan Yes. untuk darah Oh, O. dia orang cakap. Yes. Boleh Google, boleh Google. TikTok ke Google ni? GPT. Kau check GPT je. Darah jenis apa. Lepas tu makan apa yang bagus. Kalau Tapi nak limit kalau lah. nak sihat Itu ikut, banyak- ikut darah punya. Sebabnya ada orang diet macam dia saya makan black chocolate je lah, dark chocolate benda. Sebenarnya kau tak boleh makan coklat langsung sebab darah kau. tak boleh minum susu. Sebab tu tak boleh. kita orang kalau minum susu sakit perut, badan jadi tak boleh cheese. Saya pun juga minum susu kembung. Ya, dia jadi Tapi bloated. tak minum susu pun kadang kembung juga. Amin. Kena makan minyak Tapi kalau telur. nak sihat ikut jenis darah punya food. Oh, tu dah nasihat dia. Kalau kita kena check darah kita, dan kita check GPT. Kamu ada darah ke tak ada macam tak ada darah. Dah turun dah nengok kamu. Okey, kalau kau jaga-jaga tu, pernah jatuh sakit yang macam tak di, apalah macam sakit teruk ke. So far alhamdulillah tak macam ada. melainkan Tak ada, demam. alhamdulillah. Melainkan dulu COVID je lah. Macam tu je Kena lah. COVID lah. Tak adalah macam masuk hospital sebab apa-apa Oh, tak touch ada. wood belum Oh, lagi. janganlah. Okey, tak, tapi kita tengok. Paling kuat demam lah. Saya susah nak demam tapi setahun akan mungkin sekali dua demam. Tapi kalau demam saya flat.
Oh, jangan demam kan? Dia jangan demam. Jarang. Okeylah sebab rutin yang sangat bagus. Okeylah. Macam Datuk cakap dulu, masa mula-mula kenal Datin, too pretty to handle. Dan satu masa tu, dan of course masa dia kenal tu mungkin tengah top apa semua, dan kata income apa semua okey. Dan tadi Datuk dah cakap ada satu fasa tu mengalami kesusahan juga. Sampai jual kuih. Sampai jual kuih. So time tu macam mana menguruskan dari segi yelah, Nak bayar kata macam-macam maintenance, nak cantik tu, everything masa apa tu. semua. Dia kecantikan ni tadi dia internal and external. She has both. External is the makeup, internal is the heart. So waktu tu kita dapat tengok lah macam mana betapa kuatnya dia menyokong saya pun. Macam mana dia setuju dengan apa kita nak buat. Dia macam mana dia tetap, macam kita berdua banyak berlakon di depan anak dan sebagainya. Kita faham. Even kita tengok macam isteri kita baru cerita tadi kita susah, tapi bila depan anak, okay, you want to buy IC can. So kita tahu, isteri kita pun faham yang kita dulu ni pretending untuk make sure orang lain dah lebih selesa dengan kita. So for me when she does that, bila dia buat benda tu adalah satu kemenangan bagi saya lah. It's nothing yang boleh dikata orang dibandingkan dengan orang-orang lain. Sebab orang lain akan mungkin mencemuh ataupun kata orang memberikan kata-kata negatif. Oh, kau sekarang dulu tu lah belagak sangat ni. It's really not belagak. It's actually rezeki. Right? Kalau orang yang kenal saya, ramai yang kenal saya, sehingga sampai sekarang pun orang cakap, oh kau isi Miza cakap, for me it's just my work. Kalau kerja postman tu popular, mungkin postman tu lagi popular daripada saya. It's not me. AC Mizal is just my brand. Yang ngerjakan je adalah Mizal. Saya lah Mizal. Saya machine untuk AC Mizal. So the brand is there. So kita berdua bekerja untuk brand itu. Tapi saya sabarlah masa susah tu. Ya. Because yelah masa kita muda kan, kita lavish kan, pakai perfume mama. Tiba-tiba So kahwin. bila kita susah, I have, because for me dah ditakdirkan macam tu, hidup kita macam tu, redha, and then dia pun tak minta macam tu. So I fikir macam yalah, husband kita kan. So sabar. Bila kita sabar tu Allah ganti kita double. Daripada saya nak beli perfume yang dulu yang mahal-mahal, saya boleh dapat lagi lebih. Because kesabaran saya dengan dia kan. So saya redha lah masa tu. And I'm a positive thinker. Saya selalu think of benda yang positif. Jangan fikir negatif. Benda negatif pun boleh jadikan positif. So I think because dia tengok benda tu, dan saya sentiasa berusaha, tak pernah give up. I never give up. Dia tak pernah, dia Never. Walaupun ketuk-ketuk ke bawah macam-macam No. bila Ya, kalau ada kata, masalah oh, ke apa kan, memang I akan duduk dengan dia. Sebab dia very positive man. Dia akan cakap, dia bagi kita tenang. So kita jadi tak stres. Kita paling mudah macam ni lah. Berapa nak pening kepala baca komen? Tutup je lah, settle. Kadang-kadang terbaca lah juga. Apa yang baru you nak B, kenapa dia orang cakap? Ya. Kenapa dia baca? Macam tu je. Terbaca. Tutup komen. Dah. Lepas tu apa buat? Macam tak terfikir-fikir bila dah terbaca tu. Bila Buat tutup kat komen, tak terfikir lah. Buat benda kerja lain. Just move forward. Sebab dah tahu dah benda tu memang macam tu kan. Wah. Okey. Saya pun macam Dah tak ada benda nak tanya dah kan? dah tak ada apa-apa dah macam okay lah. Tapi itulah, orang tak tahu. Orang cakap menjaga AC Mizal ni, satu brand yang for me is very Besar. big, besar. Betul. Kalau orang tak boleh ikut cara disiplin dia, memang orang tak boleh kerja dengan dia. Awak Sangat particular, sangat punctual, sangat discipline person. sebenarnya Saya bukan Sebenarnya. kek wat saya disiplin. Ada orang kek wat. ngada Dan dia tak nak ada. benda tu semua perfect. Macam saya cakap lah, kalau dia nak show, dia mesti dah tahu rutin dia. Pukul 6 dia makan, jangan lambat. Tepat tau, pukul 6 saya akan makan. Dia akan makan. Apa nak jadi, Sampai jadilah. 6.30, 7 dia akan masuk toilet. Masuk toilet. Dia akan masuk toilet 6.30, 7 tu mesti akan masuk toilet. Tak tahulah buat apa tu, I tak tahu. tu rutin dia Ya, toilet. tak tahulah dia, Toilet. dia sakit perut ke, nak buang air besar ke, dia kecil ke, dia akan duduk juga. duduk. Toilet dia punya tempat Yes. office. Okey, Yes. 6.30. So 7 dia akan keluar, dia akan solat. 7.30 dia akan make up. So kena tahu rutin tu. 7.30 dia make up, dah make up. Janganlah tiba make up. Tok boleh tak make up sekarang 7 suku? Nope. 7.30. 7:30. Tu je. Saya punya 7.30, 7.30. Ya. Yap. 8 dia pakai baju. 8.30 dia mesti kat belakang stage. Dah nak start dah. Kalau rehearsal, janganlah kalau producer lambat-lambat delay. Saya pening lah. Awak lah kena macam Kita manager kan, kadang dia dah mudi. By 5 memang kena habis rehearsal. You janganlah nak lambat-lambat. Sebab bila dia orang terdelay, dia akan sound sendiri lah. Saya cara berhemah lah, bukan mengamuk dah. Berapa nak habis ni? Muka Macam pickleball pun ada Sama. jadual. Ya.
Oh, So tak boleh seminggu tukar berapa court. kali? Kalau atau main pickleball maintenance? pukul 11 pagi, kan? Kalau kita datang pukul apa? 11 tu suku sikit. Kan? Kan? Like on the way. Dia datang 9.30. Aku dah buat apa awal nanti drain. Nak warm up. Stretching. 9.30 dia pakai dia punya tu, dia pakai ni. Kadang-kadang cakap awalnya. Tapi kita dah biasa Awak kan. tunggulah awak duduk. Ikutlah. Ikutlah warm up sekali. Tapi dalam hati tu awalnya pergi. ada tidur kan best. Dia pakai tu, dia warm up ni Untuk semua. berjaya awak. Mungkin macam Datuk cakap tadi apa bukan Cat Watt tu. Saya rasa bukan Cat Watt. Ni lebih pada macam seorang tu bila ada passion. Yes. Bila buat satu benda tu ada passion, dia minat, dia suka. Yes, betul. Dan dia love kerja dia. Dia akan lebih awal Betul. daripada orang lain. Sebab Yap. benda yang dia suka. And itu juga tanggungjawab. You bayangkan, Yes. you jadi pengacara. Orang punya production cost 4 juta, 5 juta tau. You teraju kat depan. You nak orang rugi 4-5 juta. Cuba you punya duit 4-5 juta tu. Dapat Itu bekerja pasal yang tak very faham kadang efficient. artis yang datang lambat. Cakap, why? Kau datang awal, kau dapat pahala. Kau lebih ready. Apa sebab kau datang nak tergesa-gesa? Sebab kau nak tunjuk kau popular. Apa benda yang kau popular pun? Oh. You better come early, you more relax. Dia punya signal, okay, kalau macam kita rehearsal, contoh rehearsal kalau production kata pukul 2, kan, bila pukul 2 tak start, dia pukul 1 dah berdiri kat stage. Dia Berdiri kat berdiri stage. je. Berdiri lah. Bila dia berdiri, buat tak tahu dia berdiri. Stand on stage. Production lari lah. Kau cakap pukul 2 kan? Datuk Isi dah dekat atas stage. Dia duduk, dia diri. Tapi dia ada aura tu, dia orang gelupuk. Dia berdiri je. Aku cuba aku berdiri, orang pun tak tahu je. Aura awak lain lah. No. Orang tengok apa. No, because Lantak lah kau. Bat juga start. saya pernah producer selalu takut. Datuk Yasin. Ya. Dia dah berdiri. Tapi dia buat macam tu. Dia berdiri. orang tetap ambil dia. Sebab takut nanti orang kata dia Cat Watt. Tidak. Nah, betul cakap kan, tadi sebab sebab dia- orang tahu dia bagi- ada bagi- passion. bagi. Detail, Tak, Dia bagi-bagi. passion dekat apa yang dia buat. So kalau macam saya pun, kalau saya nak ambil kerja ke apa, saya Nak pekerja rajin. Saya nak ni orang and then- rajin tu satu benda tak? Passion tu satu lagi value yang berbeza. Ada sekali lagi best. Dia cerita Sama lah tea break. Okay, break 4.30 kita datang balik. Okay. Tahulah production Melayu 5.30 mau masuk. 4.30 dia dah duduk atas stage dah. Sudah. Dia berdiri Kalau je. filem saya berlakon, ada artis-artis. Cukup orang juga takut. Macam, aku berlakon lepas tu, saya diam. Kenapa diam? Kau tak deliver dialog kau ni. Dia dah hafal Sampai dah beras orang dialog. tu juga. Ada tertinggal kamu nak dia Ya. tengok cakap juga. Sebab contoh, kamu tak tanya, kau lapar tadi pun aku nak cakap, aku nak makan. Kenapa aku nak cakap? Kau tak tanya aku lagi. Nak sambung macam mana? Nak sambung macam mana? So, I know. Oh. Lepas tu dia awak tak nak tunggu berlakon dia. drama dah. Dia tak nak menunggu dia cakap. Then I do my homework. I do drama. my homework. Itu memang I buat. I sebenarnya suka membaca. I suka membaca. Membaca? I kuat membaca. Yang dia suka baca buku. Kat rumah lagi? banyak buku. Masih. Yes. I Buku suka apa baca dulu? Banyak lah. Oh, Donald business- Trump business lah. All tycoon business lah. ada positif apa semua. Ya. Tu, macam-macam buku ada kat rumah. Penuh kat rumah. So bila dapat sikit macam I know, I will read, I will study your character. I kata, I macam tu macam kalau kata buat talk show, I akan tanya satu soalan tapi I dah bagi 5 jawapan. Betul. Tadi aku dah banyak tertinggal lah. So Dah cerita jawab macam kat semua. macam Dah I nak jawab tanya semua. you, I nak tanya Dia you, one-minded person tau. macam I nak One-minded tanya you, person. I dah bagi 5 jawapan yang mungkin you akan bagi. So I tahu you pergi sini, I akan pergi sini. You bagi sini, I akan pergi sini. Okey lah. Ada predict. Sekarang ni I nak bagi yang ni pula. Kata-kata. Wah. Aku nak akan kopok. Contoh yang ini I tak pernah share. Contoh kalau weekend. Kalau I cakap kalau I cakap B, hari Sabtu ni kita bawa anak-anak pergi pavilion. Kalau I cakap macam tu pavilion je. Kalau sampai pavilion macam Dedi jom lah pergi ke KLC, dia tak pergi. Sebab tadi you cakap pavilion je. Aduh. Sebab dia one-minded person. Hello. Ya, dia tak akan simpang sana Yelah simpang daripada ni, tak kamu nak. okay, ceritanya Dia macam kau pergi takkan. pavilion, kamu dah siap pergi So, I sana kena cari cakap, parking. okay, besok kita pergi TRX dengan pavilion. Okay, dia faham. Contoh kamu dah pergi macam pavilion, tu. kamu pergi sana. Dah parking. Lepas tu kan dah Kira keluar. je. Betul kamu kan nanti pergi tarik. Korang seronok lah. Kan maksud aku nak Tak kena ada, cek dia tak parking. akan bagi. Kan situ semua ada. Oh. Tapi takkan kalau nak- macam tu nak pergi ni pergi tarik. Okay maksudnya dia ada 2 tempat sebab apa you nak cek barang. Okay fine. So, Fia dah semua tahu dah faham lah. Dah tahu Fia, mami, you tell 3 places mami tomorrow. 3 places. Dia bagi tahu dah. Besok kita pergi KLCC, lepas tu kita lari TRX. Dia tahu. Kalau you cakap pavilion je lah. Kalau nak macam dalam tu macam dah boring. Boring lah, jom kita pergi KLCC. Tak akan pergi. Habis kat situ je. Kita orang dah faham dah. Dah stok kepala tak boleh tukar. Tak boleh. Dan lagi satu. Aduh, sudah. AC Mizal. Ha. You cannot eat in the car. Oh. Ini saya pernah dengar. Makan, minum, no.
Tak ada bungkus. Kalau bungkus Kereta tak tu boleh. apa? Boleh bungkus letaklah kereta, bawa kereta, Kereta jalan-jalan. kita orang sampai sekarang bau baru. Sebab dia memang patut Makanan kena jaga. bungkus tak boleh? Tak boleh. Bungkus, kalau macam kita bungkus, kita nak balik, dah nak balik tu baru kita boleh bawa makanan tu. Itu pun letak dekat boots belakang. Dia tak nak bau masuk dalam kereta tu, dia tak nak. Sikit tak boleh Ya, orang tak tahu jaga si Miza Siapa yang pernah naik? Okey, selain pada Fia, Damien, Emilia, mak, arwah mak naik kereta. Kereta orang lain boleh naik kereta tu? Tak ada. Tak ada Tak boleh tumpang. Macam Datin ada tak buat macam kerja yang selain menguruskan Datuk? Tak ada. Memang semua apa yang Datin buat adalah yang Yes. berkaitan dengan Datuk lah. Tapi awak, dia sebagai seorang pelakon, mana belajar pula manage buat benda macam ni sambil tak sangka. Kan? Baca buku juga. Okay, manager ni tak adalah hidup kita. Memang tak ada Tak dalam sangka. buku pun. Marah Julie Dahlan arwah tu suruh menjadi pelakon. Bila kita susah, masa kita susah tu, so I nampak dia punya talent. I cakap dia, B, you ni pandai cakap. Dia cakap, kenapa tak nak jadi pengacara? Dia cakap kan. Tak nak dia kata. Tak pandai lah B. Dia cakap, tadi you buat masa dekat RTM tu okey apa? Try lah, dia cakap kan. Lepas tu dia kata, susah. Nanti nak jadi pengacara, nak kena ada manager. You train lah jadi manager. I belajar jadi manager dengan dia. Ambil awak yang buku, ajar? dia ajar. Sebab dia kan ada label company. So dia tahu macam mana Penyanyi dia, manager. manager. So I belajar dengan dia, ambil buku, tulis. Macam mana nak cakap dengan orang, macam mana nak deal, semua dalam satu buku tu. So every time I deal dengan orang, I buka buku. Hello, saya baca, saya Milia. Oh, ni, kamu macam tu. Ya. Dia train betul. Dia train I macam tu. Yang kena marah ni, marah you pasal sound system. Lepas tu pergi, lepas tu jadi manager. Sound dia semua I jaga tau. Jaga, dia masa sound I jaga engineer. sound system dia buat show semua I jaga. Daripada tak Sound tahu engineer. sampai I tahu. So I pergi first kali show, first jadi manager, pergi Kuantan buat show. Dia cakap, bang, takut ni. Bang, nanti Datuk AC punya, Datuk AC punya ni mic kena ni. Dia marah. Saya tahulah kerja saya. Dia cakap kan, tak payah ajar-ajar. Menangis kita. Lari belakang. Kita dia tak nak jadi manager. Dia nak marah. Dia cakap kan, kan I dah ajar you. Mic I macam mana? You nak sharp, lepas tu you nak reverb. You cakap dengan dia direct. You pergi balik dengan dia. Kalau dia tak nak buat, I tak naik. Pergi balik, I cakap lah on term apa benda yang dia punya. So abang tu macam, dia ni tahulah. Dia tu, okay, saya buat. So dia kata, kan bila Nampak, you yakin. takut-takut, tak yakin, orang pijak kepala you, dia kata. You kena yakin lah. Dia lah train I jadi manager. Sekarang tak payah suruh, semua dah tahu dah. payahlah. Sak. Ngaku, kena suruh. Kuat. Okey, itu daripada segi fizikal lah, tentang kecantikan dan kesihatan. Daripada macam dari segi mental pula. Macam mana you all buat terapi untuk Healing ke? kesihatan mental. Mungkin travel ke apa, mana tempat yang you suka ke apa. Apa yang you all enjoy. Kita elak negative thing. Kita dorang, kita memang tak akan baca. Dan kita kalau boleh, kita jarang share kita punya Lifestyle kita tu. tak share. Because for us, biar kita je tahu anak beranak. Buat apa kita nak share. Because orang kata orang tengok ni kadang-kadang orang cakap penyakit kan. Sakit hati. Penyakit ain kan. Sakit mata, tengok sakit hati. So, I nak our life ni biar orang tak tahu dan kita enjoy dengan life kita. So, And memang saya punya dream, saya akan hilang pada industri ni tanpa orang tahu. Awak akan berhenti satu hari nanti. I will. yes. And orang tak akan tahu. Tahu I tak ada je. Bukan macam kami nak kerja sampai mati. No. Because it's just part of my It's my soon. life. How many It's years very pun soon, tak tahu juga. insyaAllah. Very soon. Wow. Kalau ada rezeki, very soon. Maksudnya akan buat bisnes je lah. Ya. Relax, tengok anak-anak bekerja saja. Ya. Oh. Nah, jadi jangan nak kecam sangat. Dia sementara ada Tak dia apa, ada tak nak kejar-kejar tak apa. Tak apalah sementara masih ada peluang. Kau Muhammad, saya tahu because saya memang daripada awal dah ready. Jangan kita jadi artis yang tidak ready, yang di mana kita nanti besok dah jatuh baru fikir yang alamak nak buat ni. That's why waktu saya perjalanan saya sebagai artis, saya banyak ada buat berniaga dan sebagainya. Saya dah ready awal. Lepas saya cakap, okay, if I'm down, this is what I'm going to do. So kita dah prepare pada awal. So hanya Alhamdulillah, ni rezeki Tuhan juga. Banyak kali dah tiba masanya Atul my wife cakap, no, I don't want to do it anymore. Saya dah tak nak. I don't want. Penat dah. Penat so buat bisnes. Tapi but then macam bisnes lah. Tu pernah buat bisnes. Tapi Tuhan tu bagi pusing bisnes ni. Pusing kat sini balik. Bisnes balik. So I cakap, kenapa malah we do it. Tapi ada sampai satu tahap mana
saya perlukan masa, saya nak pergi haji dengan my wife, saya nak pergi benda-benda. Tapi diduga tu sebab apa, bila time kita nak buat, banyak sekali kali kita nak pergi umrah, waktu tu lah job sampai. Allah. Juga anak. So saya cakap saya dah tak bukannya kita memilih antara kerja Tuhan dengan kerja kita, but then kita pilih kerja Tuhan, but then sekarang ni masanya tiba untuk I think boleh kena rest lah. Dah kena rest and then Tapi the bersama. best sekarang ni kita Allah. kita diorang is like macam rasa kita couple bercinta balik. ya kita orang ya. Because anak-anak dah besar. Bila anak-anak dah besar, kita orang bangun pagi sama-sama. Kita main pickleball sama-sama. Kita pergi shopping diorang sama-sama. Dulu kan Cakap bawa banyak lagi. anak. Ya we do. Kita talking banyak. Yes. We kita do. borak. Apa yang borak lagi selain pada Oh. kita kadang ada couple dah tak berborak. Kita- Memain telefon je. Trigger benda-benda dulu. Kita banyak isu gelak. juga. Sebab kita masih lagi buat bisnes together. Bisnes kita buat sekali. So bincang pasal bisnes, bincang pasal ni, bincang pasal idea. Okay, fikir ni, fikir banyak benda nak buat. Dah lama tak bergaduh kan? Tak pernah gaduh korang ada kan? Tak ada Orang sangat. lain semua bergaduh. Yang komen-komen kamu tu hari-hari bergaduh laki bini katanya. Yalah, sebab tu maksudnya dia dia bawa bergaduh. benda tu sampai Oh, dia ke tak- tempat orang. Dia ajak suruh dia orang ni bergaduh. Sebab kalau nak gaduh dengan dia, susah. Sebab dia lambat nak cool. I cepat. Ni cepat cool. Saya lambat cool. So I lebih baik I jangan gaduh dengan dia. Sebab dia nak balik, nak okey balik tu ambil masa 3-4 hari. Macam mana pujuknya? Kita kena manja-manja lah dengan dia. Oh, anca-anca. Okey. Hati So I avoid lah benda tu. Macam saya cakap tadi, berbalik kepada jika kita tidak ada Ferrari, kita tak tahu rasa Ferrari. Jadi kita bila tak ada kurang rasa kasih sayang itu, kita jarang merasa benda tu. So bila dah sayang ke sini, so kadang-kadang bila ada isu-isu, so dia punya rasa terasa lebih. So but then we tak pernah lah, bukan tak pernah bergaduh. Bergaduh dengan berselisih faham is two things. Bergaduh. Macam berselisih faham tu ada because of idea jenis. Tapi kadang-kadang Mostly macam on idea lah. macam Kerja. wanita biasalah. Wanita ada 9 nafsu, lelaki ada 1 nafsu. Itulah Quran pun cakap. Tapi 9 pemikirannya berbeza. Kadang-kadang bila dia macam sebenarnya masalah pekerja, akan diam dulu. Kau satu nanti besok dia kata, Bi, macam mana kau cakap? Sebenarnya macam ni. She knows. Kau boleh calmkan dia. Saya bangsa yang saya takkan cakap kalau saya tak rasa betul walaupun saya rasa salah. Jadi kalau saya salah, saya tak cakap. Saya akan cakap boleh rasa benda tu betul. Maksudnya this is wrong. Ada sebab banyak dalam industri pun bila orang cakap, boleh cakap ni, you tak nak minta maaf. Nope. Kau saya dah cakap. Saya dah terlepas cakap, saya tak cakap. Saya akan tarik balik. That is me. Saya akan fikir dulu sebelum saya cakap. Kalau saya cakap tu adalah masalah tu. Mestilah ada. Tidak ada sebab Kalau tak ada pun tak cakap. Apa nak layan. Macam bila juri pun, saya always talk about being positive. Okay, you sepatutnya you boleh buat macam ni, you boleh buat macam ni. Kenapa you tak buat macam ni? Dan I'll tell you, kalau you buat macam ni, hasilnya macam ni. Buat macam ni, hasilnya macam ni. Tak ada macam cakap, you nyanyi tak sampai. Apa yang tak sampai? Mikrofon. Kan, you kena explain why. So, but ceritanya saya masih manjakan isteri saya lah. Yelah, so sweet. Tidur bertepuk lagi. Itu tepuk ke? Dia sapu tangan. Okay lah. Tepuk kerana belakang punggung macam ni. Yelah, Topok. nak bagi burp. Oh, nak sedawa. Janganlah bayang. Kamu bayangkan kenapa? Takut Sama tersedak betul. susu. Kalau tidak tak tidur lah. Tak tidur tak? Pernah tak berjauhan beberapa hari lah? Tak boleh. Tak Tak pernah? pernah. Tak pernah. Tak boleh? Tak boleh. Tak Pokoknya pernah. tiba dia kata dia kena pergi. Even though kalau keluar shopping sendiri, I rasa kekok. Oh, awak nak kena ada dia? Kena ada dia. Sama, I pun sama berdiri. Kadang-kadang terpaksa Dia main, macam kadang-kadang dia main pickleball, kadang langkah dia main sungguh. kawan, kita tak ikut kan. Dia boleh call, you datang boleh tak? So driver hantar. Dia kekok. Sebab kita sendiri kekok. together selalu. Kita jadi kekok. Oh, tak boleh. Maknanya tak pernah pergi tak, ialah orang kata macam tak PJJ berpisah. ke kan? Itu I selalu cakap dengan dia, B, kita ni kalau salah seorang tak ada, macam mana I cakap. Sebab kita ni memang, Shadow betul lah. ya, sebab memang kadang shadow betul. saya tak faham kadang macam member cakap, isteri aku pergi dengan holiday Bagi. dengan kawan-kawan dia. Kau bagi? Betul kau pergi? Macam mana Pelik kau ni? ke? Awak pelik? Pelik macam mana? Dia Habis pernah anak kau macam mana? Eh, Oh, saya ajar saya macam Awak macam rasa- saya tak boleh macam ni dia pun kalau nak pergi holiday mesti fikir anak. Kita kena fikir anak macam ni. kalau dia nak keluar dengan kawan-kawan dia, bagi. Tak pernah. Loh, Mana? awak pun tak nak macam anak awak juga. Patut anak ikut. Saya berapa kali Syak jual pergi lah nak buat apa? Boleh tak nak pinjam Emilia sekejap 3 jam? Tak boleh? Ada, dia ada, mesti ada. Kadang-kadang adik Imelda, boleh tak kau merenggang satu hari? Pening aku tengok. Sampai sekarang adik cakap, jom keluar dengan aku. Dia cakap. Ada juga Ada. Halo. Pendamping.
Saya sendiri pun tak boleh. Macam kadang ada yang pasal macam Ajak keluar. sekarang ni kalau ada pun pickleball lah, pergi ada tournament kau sebagainya. Kalau kata lah tak boleh pergi sangat pun, lepas main memang zoom balik. Tak ada pergi Tak ada menempah nak mana No, tak pandai. Teh tarik tak ada Tak No. ada. Memang bukan saya. Yelah. So kalau macam daripada apa yang Datuk Datin cerita, saya nampak macam cara Datuk dan Datin menjaga kesihatan mental ni adalah daripada macam nampak macam you all enjoy Ya. kerja you all. Yes. Ya. Love what you do. Dan bila Love buat your benda job. tu, bila Kita suka buat benda tu, appreciate. Appreciate benda tu jadi lain. Berkat kan saya. Yes. Kan satu kita punya kerja very sensitif. Okay, contoh macam kita takkan tak boleh cakap tak pada orang nak ambil gambar. Kalau tak ada antara kita dah jadi boleh jadi fitnah dan sebagainya. So daripada itu kita orang tahu ambil gambar ni, kita tahu. Tak pernah pun So membelakangi simple. That's why I'm happy that she becomes my manager. That's why I senang. Waktu kalau I buat show, corporate show, kau boleh tengok dia dulu. Kalau dia gelap, mesti kelakar lah. Sebab apa? Kalau dia duduk semua dengan aku bergelap, takkan kalau dia tak gelap. So it's always like that. So it's good to have somebody yang boleh macam you bounce back, you punya punching back lah kat situ. Kan, you tahu. So that is kita punya style of kehidupan lah. Tak kisahlah orang nak cakap apa lah, poyo-poyo. That's up to you to say. But that is us. This is AC Mizal. Gitu. Sampai mana-mana kalau kata macam Kau nak jadi Rosli pula bila ya. pergi meeting kadang macam tiba macam yang memang ada lah hantar anak orang cakap, Datin mana Datin? Macam orang jadi macam pelik. Macam kenapa dia tak datang? Dah dia kejap lagi sampai. Saya ni memang orang behind the scene tau. Yang memang susah nak ke depan, nak Ni macam ambil ni nak bagi gambar tak apa. nak ni. Ni semua sebenarnya Awak artis lagi tu. tak nak. Tapi last month ke apa tak, kawan I hantar. Babe, orang hantam you kat trade. Ha? Aku kena hentam? Kenapa? Dia cakap I sombong. Alah, bini AC Miza tu, I tak kenal pun. Takkanlah I nak jalan kat luar. Macam orang gila. Macam gila senyum je. Kan? Mungkin masa dia nampak dia kita tengah ada masalah Tak ke. sakit pun works ke. Kita tengah period pain ke. Dia kata sombong, belagak. Cakap aduh. Pahala dah tu kat awak. Itulah, Awak cakap. pun sedih rasa baca. Dia cakap, aku tak kenal kau ni siapa. Lepas tu tengoklah nama dia, tengoklah orang tu. Tengok Cakap juga. dalam hati, tengok sebab budak dia orang hantar kan. Dia orang screen capture, babe. Tengok ni dia hentam kau. Lepas tu dalam hentam-hentam dia hentam pula bini Emisa Norwich. Dah tak pasal dia tu pula kena, Norwich pula kena. Samalah dengan bini. Cakap kau ni. Dia ajak-ajak berjemaah. Aku tak benci kenal kau orang. siapa. itu Lepas tu kau bahaya expect dia kita trap. tak, you expect kita keluar macam ni ke? Itu sebab jadi artis. Kau tu kita gila kan? Tapi awak bagus. Tak menjawab. Tak melenting. Tak. Tapi cuma macam kecil hati. Tapi tak Macam apalah. terasa. Tapi Faham. muncak lah Astaghfirullahaladzim. Apalah, lantak Pahala lah. dapat tu je. Sebab jadi artis senang. Sebabnya kita pakai sunglass bila jalan keluar. Macam awak tak kenal awak. bukan Tak pakai ada. apa No, tu. sebab apa? Kalau jadi artis, kalau tak pakai sunglass, kalau tak senyum kan cakap kita sombong. Kalau senyum kan lah perasaan macam orang kenal dia. Pakai sunglass. Mana kau tengok pun kau tak tahu. Lantak kau. Ya, senang lah. Tapi So tu dah simple. hadap lah. Dah Make lama life dah awak simple. jadi dalam ni kan. 36 years, 36 tahun. Macam-macam hal lah. Waktu I jadi artis, you masih bawang lagi kot. Skor menengah. Ha? Skor menengah. Bawang macam mana tu? Yelah, ada yang tak lahir lagi kan. Ya. Ada orang ni semua tengah bawang putih. Kecil Kan? Jangan cerita lah. Apa orang kata, it's not easy nak puaskan hati semua orang kan. Ya. Dan saya satu-satunya artis boleh kata best saya yang merasa banyak peredaran zaman. Daripada kaset pergi ke CD, VCD, DVD dan sebagainya, download dan sebagainya. Lepas tu Icon lah waktu. daripada surat, menyurat, hantar email sampailah ke social media. Betul. Dan dia punya muka pernah kat kat kapal terbang. Ya. Kapal Kat terbang. Boeing. Muka dia tahu terbang AC. Kita pun tak ada weh. Aku tengah Dia macam AC. penanggil. Sebab Banyak tu bila muka kita dia. tengok overall penceritaan tentang kata Datuk dan Datin, kita nampak lah macam apa passion tu build the character. Orang mungkin akan kenal Datuk AC Mizal ni dengan passion apa yang dia deliver dengan setiap task yang dia berikan. So mungkin orang yang tak kenal tu mungkin akan cakap catwalk lah kan yang tu, tapi bila kita faham tentang passion buat satu benda tu kita seronok, macam cakap lah awal everything apa semua kan, sebab seronok buat benda tu seronok dan masa yang sama dia menjaga mental kita lah bila buat benda yang kita seronok kan. Dia boleh tahan ni. Dia orang boleh mental dia kuat. Dan tapi nampak they are very good.
Kita pula yang macam dia ni tak berhenti-henti mengata lagi. Betul. Kadang macam Ya. yalah macam Ya Allah. Dan satu Padahal lagi, saya ni aha. tak aktif tau. Tapi ya Allah sampai sekarang cakap. Dan satu lagi yang saya capture balik apa yang Datuk cakap dengan Datuk tadi adalah tentang trust. Ya. Yeah. You both trust each other. We are best friend. Jadi itu, dan tu salah satu kunci untuk kesihatan mental lah pada saya. That's the most important part. Bila you trust, then you dah burden tu dah tak ada. Kalau if you cannot trust, then not worth it. Sebab you bukan nak hidup dengan isteri you 2-3 hari. Selama-lama ya sampai you Bangun meninggal. tidur, Ya. tengok dia. If you don't have the Nak tutup trust, mata tu tengok dia. yeah, if you don't have the trust, then itu don't. Saya hari-hari semayang, saya doa. Yeah. Macam mana kalau dia tak ada? Wah, tak tahu nak cakap lah. dia benda tu akan jadi. Yes. katakan. Macam juga if dia tak ada, tak tahu. I tak tahu Macam ada imagine. Zip kat mana, seluar baju aku pun tak tahu kat mana. Getah baju Tak kat mana. tahu mana. So, it's the truth. It's the truth. We complement each other. Dulu masa kita muda-muda kita tak rasa. Bila anak-anak besar, kita rasa tau benda tu. Kadang-kadang bila kat rumah I menangis. Macam mana arwah mak pun dulu tak ada ayah macam tu kan? Ya. Dia macam mana nak Itu sebabnya masa dudukan kita orang tu, kita yang relaxkan dia, kita yang happykan dia. anak-anak lah happy kan. Ya. Sampai sekarang bila bangun pagi, kita orang selalu bangun, kita orang bangun awal. Kita orang morning person. Kita bangun Tapi 5:30. tak breakfast. Tak breakfast. breakfast. 5:30 kita 5:30 bangun. Yes. Bukan tidur balik lepas subuh. Tak ada. Macam Kalau mengantuk sangat kita ambil nap pukul 9 pagi sekejap je. Nap. Oh, Kalau power tak ada nap. kerja. Itu pun half an hour. Kita mesti half an hour je. Tidur pukul apa? 10? Tidur Kalau, cepat sikit. Kalau tak ada tapi kalau terlambat pun memang bangun 5 lebih. Memang tidur pukul 10. Ya. Macam orang luar bandar kan. Baguslah. Macam nak pergi 10, Menori kamu ni. 10:30. Ya. Yalah. Alright Kak. Okay, kita nak tanya macam-macam tapi the plan. Lepas tu plan apa lagi? Banyak lagi. So mungkin awak pun takkan cakap yang awak akan bersara. So ada lagi plan lagi yang lain? Tak No, nak I just nak orang Appreciate you lah. appreciate lah. I mean, I'm not doing this untuk menipu orang. Aku not doing this untuk pergi merompak orang. Tak. I'm just doing this for your smile, dengan ketawa dan hibur korang. Itu saja. And saya takkan lama. I'm already 55. Saya dah 36 tahun dalam industri. So, I don't see myself another 10 more years pun dalam industri. Dalam industri. I don't think so. Kemampuan saya sampai ke tahap itulah. Tapi kita tak tahu lah kalau rezeki Tuhan bagi macam tu ya. But memang kita dah plan untuk there will be one day that you cannot see me anymore. Yes. Itu akan wujudnya. Maksudnya akan ada arah lain. Social media ada lagi. Akan TV ada. kot. No, if I'm out, that means my social media semua off. I don't want. I see. Wow. That's Itu it. plan dia? Done. Ya, Yeah, tanya dah itu cakap. dia I plan. don't want anything more. None. Tak nak orang Sebab tahu dia buat kata kat mana. 35 tahun orang bercakap Macam Nita pasal dia. Sarawak tu. Oh yes. 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 That is my Sampai dream. saya tak boleh nak cari awak lah. Phone number ada. Phone number ada. Ah. Kamu macam kamu pula tak kenal aku macam Oh, kamu. Public. Kita ada InsyaAllah WhatsApp lah. group. Phone number dia aku hafal lagi Untuk sampai business sekarang. purpose adalah. Ada. For business purpose ya. That- No, that's- that means I will go to my business punya side, the corporate side. Ya. Macam orang selalu mengingat saya ni macam niaga. I'm involved in the corporate side. Maksudnya saya nak pergi on a different level. Bukan different level lah, different understanding of business. Yang lebih tenang. Lebih tenang, relax and bukan Yang pula more manageable lah. Ya. Ya. Ada time lagi duduk. Minum. 36 tahun dah jadi GRO industri. Yalah. Terima kasih. Kenapa kau tak kenapa? Kenapa? Orang panggil kita ikut jam kan bayar. Bukan. Ikut jam ke kita? Lah sejam berapa bayaran kita kan? 2 jam berapa banyak bayar kita Iyalah kan? kan. Tak bayar per hour. Satu hari bayar hari. Bayar hari. Bayar hari. Dunia Dunia sampai 10 kali salin baju. Makan tepi longkang. Sampai lupa. Sampai lupa. Kan? Ya. Tukar Orang baju tak tahu. kat toilet awam Macam pula. diorang cakap kutu-kutu, ya kita pakai tapi kau tahu tak macam dia. Dia betul cakap dia pakai baju tukar sampai 20 kali, makan tepi longkang je. Boleh mana yang dan. Terpaksa. Bukan masalahnya tak ada tapi tak sempat dan memang Production cost kita orang biasa kecil. Banyak benda lah. Tapi itulah. Tapi diorang okeylah itulah sebenarnya, tapi macam cakap tadi, kita terima tetapi tidaklah mengata kita terima dengan hati yang terbuka. Kita terima kerana dosa dan pahala itu bertukar tangan. Itu saja. Maksudnya kau cakap dengan aku dapat pahala, punya, dosa aku datang kejadian aku. punya. Kan? Simple as that. So kita tahu bila kita faham atas sikap diorang tu, itulah kita punya keuntungan pula untuk akhirat kita. InsyaAllah. So dipersilakan. okeylah.
I don't care. Alhamdulillah. As long as jangan kita yang buat salah. Jangan kita pula pergi kutuk orang dan sebagainya. Then Dan it's wrong. awak pun tak ada salah dengan siapa, rasa tak ada musuh kan? No. Kita pun tak ada kawan. Tak ada kawan pun. Kita je. Awak Kamu pun dah berapa tahun aku tak jumpa kamu. Ya, Ha-ha. dia Last pasal kali TTMM. masa kecil dia pernah, anak dia kecil datang rumah. Ya. Datang rumah kita orang. Ya. Tapi saya macam, okey tak apa, I faham. Orang ada family, masing-masing ada family masing-masing. Cuma nak datang balik tak rumah kami. Datang. Tanya lagi ni. Tak tahu kamu dah pindah ke apa. Kamu tak tahu. Aku tak pindah ke situ lagi. So itulah cerita dia. Bila jadi artis, kadang-kadang ketahanan mental dan hati tu kena kuat. But then kita kena sedar yang kita ni memang public figure yang memang akan dicemuh dan sebagainya. Tapi bila kita terima dengan pemahaman yang berbeza. Maksudnya macam cakap tadi lah. Kau kutuk aku tak buat. Aku dapat pahala, dosa aku kau ambil. Simple. Itu awak punya Simple. dialog. Okay. Right? So, terpulang. Kita pun tak boleh letak tangan. Mungkin itu adalah mungkin satu harga yang perlu dibayar untuk menjadi Artis. Sebenarnya tak perlu dibayar pun. Kalau kata you tak nak benda tu, boleh tak payah post. betul juga. Simple. Why Nak make it so perhatian, hard? nak perhatian. Tapi kalau macam selebriti dia nak kekal relevan, dia nak Kena ada keluar update. ke sana, ke sini. Benda tu kena update. Tengok pada stesen mana you keluar. Kalau saya banyak keluar esok 24 jam muka saya kat situ 7 hari seminggu. Kadang orang cakap banyak duit kau tak. Dia berlakon sekali je. Dia ulang Ulang 80 banyak kali. kali je, tak ada duit. Bukan 80 kali ulang tahun berapa. Yalah. Ya. Okay. Alright. Teruskan Okay. Datuk Isi hiburkan kami. Emilia teruskan manage dia. Semoga Amin, sihat selalu, insyaAllah. kami doakan. Amin. Sebab kami nak tengok kamu lama lagi juga sampai macam Nola Gani, ikon saya. Yes. Dia Yes. masih lagi buat live dan dia sihat. Ya. Kena panggil tu Pretty to Handle tu. InsyaAllah. Sebab dia pun ratu juga dulu. Betul. Terima Okay. kasih banyak pada Datin, Datuk Sudi Thank you datang jemput ke kami. kita punya Banyak ni. bagi tips juga. Terima kasih juga hiburkan kita, orang kata rakyat Malaysia selama 30 Tapi satu nak pesan. Okay, sebelum ni kan saja nak bagi tahu last. Saya pakai sunglass ni sebab saya sakit mata Oh, bukan Tengah belakang. ada orang hantam pula Bagi tahu dulu. Faham lah kalau Datin tak beritahu ada sakit mata pun saya tahu memang Tapi Datuk tak apa, style dia dia style lah, memang style. ada style Awak lah. boleh pakai. Awak dibenarkan pakai. Siang malam. Daripada Sebab this is rambut Datuk Isi rambut gerak khas sikat tepi sampai rambut Ultraman lah, sampai rambut panjang. Oh, last. Nak tanya, rambut selalu siapa set up semua buat? Sendiri. Sendiri. Buat sendiri juga. Tapi Sendiri. barang-barang dia semua saya lah. Dia beli. Dia, Saya sendiri. Wah, pandai buat. Blow Okey. sendiri apa semua sendiri. Oh, gaji tak ada. Semua sendiri. Semua Pakai sendiri. jaya. Betul. Ya. Okey. Tu Wow. rumah jiran aku tolong tepukkan nyamuk. Banyak nyamuk. Gemar ada tepuk. Kesian. Tak ada reset. Aku pergi tepuk kan. Bosan sangat 3 hari. Biru-biru tangan. Banyak nyamuk. Kolam dia tak bercuci. Aduh. Okey, teruskan lah. Okey, terima kasih kerana sudi berada di Too Pretty to Handle ni. Seronok juga dengar. Kalau boleh mana tahu kita, kalau rasa nak kongsikan lagi, call it Roger je. Boleh. Kalau ada benda baru. Dan saya pun berharap pada siapa yang kat luar sana yang tak pasti lagi apa yang selalu dibincangkan tu. Mungkin ada lagi nak panggil lagi. Boleh kalau dah terlepas episod 3 ni, return balik kat episod 2 1 tadi. Dengar balik macam mana Datuk dan Datin ceritakan tentang kehidupan diorang. Dan dari situ kita yang orang kata diberi akal fikiran oleh Allah, kita kalau nak judge terpulang. Kalau nak simpulkan terpulang. Jadi macam mana pun segmen 3 ni kita cerita pasal kesihatan dan kecantikan daripada fizikal dan mental. Saya nak beritahu ni Kak, Apa dia? Estika Medispa. Aha. Kita nak bagi orang rehat dia punya mental. Macam tahun ni kita hantar pemenang kita Oi, pergi ke Langkawi, Phuket dan Paris. berapa lama tu naik apa? Free. Kita bagi sponsor. Saya date tu semua saya Kami free. pun nak rehatkan minda juga. Free date. Tapi yang tu Datuk, yang tu dah terlepas. Dah tu? Tapi kita ada buat yang baru Kak. Pagi buntar pula. Cari apa? Kat Kita Bukit nak Teping. sponsor honeymoon package all in ke Sabah. Itu Oi. hadiah nombor 3. Nice. Yang kedua ke Maldives. Wow. Dan yang pertama ke Switzerland. Nice. So Saya memang banyak baju panas ni. Baju. Yelah. Sebab nak Kita pergi. suka tempat sejuk kan. why not? Syirah pun dah lama tak rehat. Tak pernah. So untuk mereka yang nak merehatkan minda boleh datang ke Estika Medispa dan dapatkan cara-cara nak dapatkan tiket tu untuk menikmati Switzerland, Maldives dan
Sabah. Mana tahu? Secara percuma, couple kiri kanan kita Mana bawa. tahu rezeki anda jadi cuba. Tak cuba dia tak tahu juga kamu kan. sibuk, kamu ICT Shah Alam je lah. Dah try dah. Dapat tak ada air batu dah tinggal airconnya. Macam air aku masuk. Oh jangan tahu kita beratur nak masuk situ kesian. Okey itulah seronoknya podcast ni apa Too Pretty to Handle ni, insyaallah kalau ada apa-apa nak siapa lagi the next couple lagi ajaklah, boleh kita bagi suggestion dan kita nak juga alu-alukan couple-couple yang lain. Kalau Datuk AC dan juga Datuk Emilia boleh buat apa kata anda couple-couple lain jangan takut. Kita borak-borak sembang. Okey, lepas macam ni biasa. Imelda dengan Adeline lah pula. Boleh. InsyaAllah. Kita akan berborak macam mana. Adeline tu rajin datang gerai teman. Okey, jadi kita nak beritahu juga terima kasih juga kepada Telekong T di mana menawarkan telekong dengan fabric premium yang lembut dan selesa bersama rekaan sulaman eksklusif. Ya, terima kasih semua dan Okey, jangan minta maaf lupa- juga tau kalau apa-apa ya. Tak ada apa lah. Minta maaf juga kalau ada tersalah tanya ke, terkuat gelak ke. Seronok. Kami pun seronok kongsi. Itulah dia tak Alright. ada nasi nak dibahaginya ya. Tadi cakap datanya ada apa kambing Krepek panggang Oh, tak, tadi ada orang kata Datuk Ada makan kami nak sekali buka je letak dalam sehari. kereta kamu. Okay guys, jangan lupa like, follow dan share video ni supaya lebih ramai lagi orang boleh dengar kisah-kisah menarik tentang Datuk AC dan juga Datin Emilia. Okay, sehingga berjumpa lagi di episod akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi. Jumpa lagi. All the best. Assalamualaikum. Bye. Too pretty to handle.